Guys, kali ni Xiaomi keluarkan model baru dengan Leica kamera. Korang nak ambil gambar dengan lebih luar biasa? Korang patut beli Xiaomi 15T atau Xiaomi 15T Pro. Jom kita lihat spek phone ini. Skrin bersaiz 6.83 inch AMOLED eye-catch display Dengan 120Hz refresh rate. Xiaomi 15T menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Xiaomi 15T Pro menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9400 Plus dan dipadankan dengan 24GB RAM dan storage sebesar 512GB storage. Mempunyai Xiaomi 3D Ice Loop System, dapat menyejuk phone smooth dengan cepat. Mengekalkan prestasi smooth, stabil dan lag-free walaupun semasa heavy gaming. Kamera utama 50MP plus 50MP plus 12MP Leica 5x Pro Telephoto. Leica kamera dapat merakam gambar jauh dan sharp dengan mudah. Selfie kamera 32MP. Bateri berkapasiti 5500 mAh. Bagi Xiaomi 15T support 67W hypercharge. Manakala Xiaomi 15 Pro support 90W hypercharge dan 50W wireless hypercharge. Mempunyai water resistant IP68. Datang dengan dual speaker by Dolby Atmos. Korang rasa hebat tak Xiaomi 15 series ni? Harga Xiaomi 15T serendah 1899 saja. Dan Xiaomi 15T Pro serendah RM2699. Datang dengan eksklusif free gift. So korang tunggu apa lagi? Cepat dapatkan di All Gadget Permaisuri. Jangan lupa like, follow dan share video ni.